Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi ni morning walk. Nampak Kozek. Dia dia tahan, dia ajak minum ni, dia buat latte. Ni apa dia punya Saya orang guna kata dark khasiat? coklat. Saya tambah kopi sikit. Campur ada susu sikit je. Oh. Ada rasa lain. Oh, dia rasa lain lah. Jadi dalam hidup kita ni kena pandai modify. Dia tak boleh lurus gitu saja. Banyak saya punya sahabat-sahabat minum tu. Dia bagi macam-macam idea. Dia orang mereka. Kita follow lah. Betul, macam mana gulai tu boleh sedap. Macam mana laksa tu boleh sedap. Betul. Modified. Ada setengah kuah laksa tu Pak Ya. Depa goreng ikan gelama masam tu. Lepas tu bubuh dalam kuah laksa. Ada yang campur sardin. Sardin Sardin campur. Jadi yang saya nak cerita ni modified. Kena pandai reka orang utara kata. Macam Pak Ya buat latte pagi ni lah. Rasa sedap macam-macam ada tu saya tanya. Maka dalam hidup. Tak yang klasik tu yang ni saya buat latte bulan baru. Ni tengah duk modify ni tu modify bagi datuk rasa. Maknanya kita kena pandai lah tukuk tambah dia tu. Tukuk tambah tu yang membuatkan sedap tu. Okey, terima kasih.